sebab kita dah perancang dah lama dah. Okey. Dan untuk tahun hadapan kita pun dah rancang dah plan idling untuk Q3 FY26. Q3 ni ialah daripada bulan Januari, Februari, Mac. Okey. Jadi kita dah plan idling, okey, Q3 di mana pada public holiday hari raya pertama, hari raya kedua, okey. Dan kemudian kebetulan raya ketiga ialah public holiday juga, birthday Sultan Johor. Okey, jadi tambah lagi 3 hari. Jadi in total Q3 kita akan cuti panjang pada minggu hari raya daripada 21 hingga 26. Jadi Team Z, okey, kalau tengok dekat sini public holiday 3 hari kemudian off, okey. Jadi tidak ada penggunaan annual leave. Tidak ada tolakan annual leave dibuat bagi memenuhi plan idling pada Q3 FY26. Okey. Jadi ingat Q3 pada minggu hari raya ini, jadi kita akan ada plan idling daripada 21 hingga 26 hari bulan. Okey. Jadi begitu juga dengan tim-tim lain WX, Y juga tidak ada potongan annual leave kerana kita menggunakan sepenuhnya off day, rest day di festival public holiday bagi plan idling tersebut. Kecuali untuk tim N normal dan juga tim E satu hari. Okey, suka tak? Panjang boleh plan raya, okey, boleh plan beli tiket, nak balik kampung, jalan. Okey. Okey, seterusnya perkara kedua yang saya nak kongsikan berkenaan dengan saringan kesihatan. Okey, jadi kalau ikut perancangan saringan